Nama spesies sotong ni ialah sotong vampire daripada neraka. Korang jangan rasa dia sotong vampire yang hisap darah manusia pula. Dia langsung tak hisap darah dan dia bukan raksasa daripada neraka. Nama sotong ni ialah vampire squid, tapi nama spesies dia tu yang menarik, Vampirotitis infernalis. Perkataan vampiro tu asal daripada perkataan Latin yang bermaksud pontianak ataupun vampire, manakala titis ialah squid, dan juga infernalis tu perkataan Latin yang bermaksud daripada neraka. Antara sebab kenapa nama dia sebegitu rupa adalah kerana struktur badan dia tu gelap kemerahan. Mereka tinggal dekat lautan dalam yang sangat-sangat gelap dan mata dia yang besar tu menyala kemerahan yang menakutkan. Lengan mereka ada selaput yang seolah-olah macam jubah begitu. Rupa dia tu memanglah dramatik, tapi perangai dia lemah lembut saja. Vampire squid dia tak memburu mangsa yang hidup. Jadi jauh sekali lah kalau dia nak buru manusia ataupun hisap darah kita. Sebalik dia makan sisa organik ataupun bangkai-bangkai kecil dan juga marine snow kita panggil, iaitu sepihan bahan organik yang turun daripada permukaan laut ke dasar lautan yang dalam. Dia ada filamen yang halus sebenarnya yang boleh digunakan untuk kutip marine snow ni, mengutip partikel-partikel ni sebagai makanan dia. Dia lebih mirip haiwan yang memungut sisa-sisa lebihan dalam laut berbanding dengan pemangsa yang sangat aktif. Sotong vampire tinggal dekat kedalaman lautan yang sangat dalam, 600 hingga 900 meter ke bawah laut. Banyak haiwan tak boleh beradaptasi dengan persekitaran ni, tapi sotong vampire dia boleh. Sebab kadar metabolisme dia sangat rendah, jadi mereka boleh jimatkan tenaga dan mereka ni boleh terapung tanpa bergerak dengan sangat banyak. Dan yang menarik ni, sotong vampire ni dia ada satu bentuk pertahanan menggunakan cahaya. Bila terancam, dia boleh mengeluarkan lendir yang bercahaya, bioluminescent. Dan selain daripada itu, dia akan menselaputkan seluruh badan dia menggunakan selaput lengan dia tu. Tapi kena ingat, sotong vampire bukan raksasa, tapi dia merupakan makhluk laut dalam yang sangat unik dan juga sangat efisien dari sudut adaptasi evolusi dia. Kalau korang dengar lagi cerita pasal haiwan dan kehidupan, korang boleh tekan butang follow.